membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Sentiasa berfikiran misi. 22 November 2025. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 18 hingga 20. Dengan demikian mereka pun memanggil kedua-duanya itu dan mengeluarkan perintah jangan sekali-kali bercakap atau mengajar dengan nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, "Wajarkah pada pandangan Allah jika kami mendengar katamu lebih daripada mendengar kata Allah? Timbangkanlah, kerana kami mesti bercakap tentang segala yang telah kami lihat dan dengar itu. Pelawak-pelawak adalah mereka yang membuat kita ketawa dengan perkara yang lucu. Saya telah bertemu dengan ramai orang yang menyerupai diri mereka sebagai pelawak tentang iman mereka. Salah satu ungkapan kegemaran pelawak-pelawak ini berbunyi begini, saya tidak perlu pergi ke gereja pada hari Ahad. Saya tahu apa yang saya percayai dan ini sudah memadai. Lagipun, iman ialah perkara peribadi di antara saya dan Tuhan, ya. Saya tahu mereka fikir kata-kata itu lucu kerana mereka selalu berkata dengan senyuman serta kedipan mata. Pada mulanya, apabila mereka berkata begitu, saya akan membalas, dari mana kamu dapat cadangan itu? Ini ialah perkara yang paling tidak waras. Jawapan begini selalunya tidak disukai dan dihargai. Malah, ia terus menamatkan perbualan kami. Sekarang, apabila seseorang berkata bahawa iman mereka adalah perkara pribadi, saya bersetuju dengan mereka dan menambah, saya sudah meneliti Alkitab dan ada beberapa orang yang juga bersetuju pendapat seperti kamu. Apabila mereka bertanya, benarkah? Siapakah mereka? Dan saya akan berkongsi begini. Satu, contoh pertama ialah Musa. Dia tidak mahu berbicara dengan Firaun untuk membebaskan umat Tuhan. Dua, contoh kedua ialah Yunus. Dia tidak mahu memberitahu penduduk di Niniwe tentang dosa mereka. Tiga, cuba perhatikan murid-murid Yesus. Selepas penyaliban Yesus, mereka mengurung diri di dalam bilik. Empat, juga, ada beberapa pemimpin Yahudi yang menyuruh para rasul menyimpan iman mereka untuk diri sendiri. Jawapan mereka pula, saya tidak tahu tentang hal-hal begitu. Mereka menganggap iman mereka adalah hal pribadi. Masalahnya ialah Tuhan tidak bersetuju dengan pandangan mereka itu. Ketika itulah saya akan berkata kepada orang yang mahu menyembunyikan imannya, kamu sedar bahawa Tuhan menolak semua alasan Musa dan mengutusnya ke Mesir. Tuhan menggunakan mukjizat untuk mengembalikan Yunus supaya dia pergi dan memberitakan pertaubatan. Akhirnya, murid-murid Yesus dibaptiskan dengan Roh Kudus dan mereka tidak dapat berhenti menginjil. Bila para pemimpin Yahudi menyuruh murid-murid Yesus diam, mereka menjawab, kami mesti bercakap tentang segala yang telah kami lihat dan dengar itu. Perkara terakhir yang saya kongsikan ialah, sahabatku, kamu menjadi seorang yang beriman hari ini kerana selama 2000 tahun, orang telah berkongsi kisah Yesus. Umat Tuhan di seluruh dunia telah menyampaikan iman mereka kepada orang lain. Saya mengakhiri perbualan dengan berkata, mungkin saya silap. Boleh kamu tunjukkan di mana di dalam Alkitab Tuhan pernah berkata, jangan memberitakan Injil, atau jangan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, atau jangan ajar segala yang telah aku perintahkan. Sudah tentu kamu tidak akan menemuinya kerana ini ialah misi kita. Semoga berkat Tuhan menyertai kamu ketika kamu berkongsikan kasih Yesus hari ini. Kita berdoa, Bapa Syurgawi, berkatilah berita baik yang saya kongsikan dengan orang lain tentang anak-Mu yang mati untuk menebus kita. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.